28 tahun saya sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO bermesyuarat tak pernah dihadiri oleh orang bukan Melayu. Saya duduk dalam PAS, kita bermesyuarat, ada orang bukan Islam hadir bersama. Tidak ada rahsia dalam perbincangan Dewan Tertinggi PAS dalam menentukan hala tujuan perjuangan politik, kerana bersamanya sentiasa ada di sisi tugu Presiden kehadiran ketua ataupun pengurusi Dewan Himpunan Penyokong PAS yang merupakan seorang yang bukan Islam. Sebab itu hari ini saya ucapkan selamat datang secara khusus agar rakan-rakan semua berasa selesa dalam mesyuarat agung tahunan perjuangan sebuah wadah politik yang sedang mara ke hadapan sebagai suatu jalan penyelesaian kepada permasalahan politik yang sedang dihadapi dalam negara kita, yang pada masa ini masih tercari-cari kepada satu model politik, satu parti politik yang mempunyai keupayaan yang secara tuntas untuk menyelesaikan masalah ummah, masalah kepimpinan negara, masalah pengurusan negara yang kebetulannya sebuah negara majmuk berbagai kaum, berbagai agama. Di awal ucapan ini ingin saya menyatakan dan memperingatkan kita, selain daripada apa yang dipertua sebutkan, dakwah Islam itu bermula dan berasaskan kepada ilmu. Namun jangan kita lupa, Islam itu didatangkan sewaktu manusia sedang mencari-cari jalan penyelesaian, sewaktu manusia kembali kepada unsur-unsur jahiliyah dengan dahsyatnya, sewaktu manusia telah merubah-rubah ajaran agama, dan sewaktu manusia menjadi semakin sekular sifatnya, di mana telah diasingkan peranan agama daripada peranan bernegara atau kepimpinan. Sewaktu para alim ulama dan pendeta-pendeta yang terdahulu mengubah ajaran-ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka selepas lebih daripada 600 tahun, dunia pada ketika itu berada dalam keadaan mencari jalan penyelesaian. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin. Islam itu datang untuk menyelesaikan masalah manusia sejagat, yang bukan hanya dihadapi oleh orang Islam, tetapi juga sedang dihadapi oleh orang bukan Islam. Kalau kezaliman berlaku dalam dunia tanpa panduan, kezaliman akan menjejaskan kepada semua. Kalau masalah kemiskinan melanda dunia, kemiskinan adalah masalah semua. Kalau perkauman menjadi perintah atau order of the day, maka perkauman juga menjadi masalah kepada semua. Atau manusia kembali kepada unsur-unsur jahiliyah, unsur-unsur jahiliyah juga menjadi permasalahan kepada semua. Sebab itu apabila terbentuk daulah Islamiyah yang pertama, daulah Islamiyah tidak terbentuk dalam suasana masyarakat yang homogenes. Islam tidak terbentuk di tengah-tengah jamaah yang hanya beragama Islam. Kerana apabila Rasulullah menghadapi masalah dakwah di kota Makkah, kampung halamannya, dan berhijrah daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, pertama hijrah Nabi membawa kelompok minoriti, bukan kelompok majoriti. Hanya sekumpulan kecil sahaja, kaum yang dipanggil muhajirin, kemudian bergabung dengan kaum Ansar yang baru menerima Islam di kota Madinah. Setengah sejarah menyatakan kelompok muhajirin dan Ansar bukan kelompok majoriti di Madinah. Ada yang memberikan angka
peratusan-peratusan yang membuktikan Islam, daulah Islamiyah dibina dalam keadaan kelompok Islamnya minoriti. Kedua, telah terwujud berbagai-bagai agama sewaktu kedatangan Islam. Telah ada Yahudi dan Nasara, Yahudi dan orang Kristian yang menguasai malah di kota Madinah. Dan telah ada perjalanan kehidupan, tetapi tidak terwujud sebagai sebuah negara. Tetapi manifestasi rahmatan lil alamin apabila kedatangan Rasulullah membentuk negara Islam yang pertama. Ada tentera, ada perlembagaan, ada sistem ulama dan umara, ada wakil-wakil, kalau sekarang ini duta yang dihubungkan ke negara-negara sekitar, serta contoh teladan yang dibawa oleh Rasulullah itu amat besar sekali, yang menyebabkan orang bukan Islam adalah antara yang paling selesa merasa kehidupan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam sejarah yang menyatakan Nabi menggunakan kekuatan ketenteraan untuk mengajak orang pada Islam. Walaupun ada orientalis barat menyatakan Islam itu dikembangkan dengan kitab di hujung pedang. Itu orientalis cuba nak menggambarkan. Tetapi sewaktu itu Islam diterima di kota Madinah kerana contoh teladan kepimpinan yang berpaksikan kepada ajaran Islam. Ternyata antaranya kebebasan orang minoriti tetap dijaga. Hak orang minoriti tetap dijaga. Sementara orang Arab diperingatkan, jangan kamu perkauman, jangan kamu asabiyah, jangan kamu amalkan sifat-sifat membenci orang semata-mata kerana daripada kabilah atau kaum yang berlainan. Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan daripada kalangan aku, kata Rasulullah, kalau orang itu berjuang atas nama perkauman. Bukan pada golongan aku, kata Rasulullah, kalau dia mati kerana berjuang dalam perkauman. Bukan golongan aku bagi orang yang berperang atas nama perkauman. Saya menyebutkan ini sebagai nak mengucapkan selamat datang kepada Dewan Himpunan Penyokong PAS yang berjuang bersama-sama PAS. PAS adalah untuk semua. Ini bukan ceramah ni, peresmian Musyawarah Agung. Bukan juga kempen pilihan raya. Saya cuma nak tiunkan. Kadang-kadang bimbang juga bila kita duduk dalam majlis PAS, kita bersyarah, kita terlupa kita ni parti untuk semua agama, semua kaum. Kadang-kadang saikik pemikiran kita, kita macam nak berdakwah pada orang Islam, kita terlupa. Yang kita ni ada 3 jalur peranan parti kita. Pertama, siasat. Kedua, dakwah. Ketiga, tarbiyah. Mesti dibezakan. Kalau siasat itu untuk semua kaum tumpuannya. Kena ada kebijaksanaan, kena ada pragmatism, kena ada kesesuaian pengubahan strategi, disesuaikan untuk tak kira apa kaum, kerana siasat politik dalam negara seperti Malaysia mestilah politik yang relevan dan mampu menguruskan umat yang sememangnya majmuk. Dakwah harus didahulukan pada memperbaiki kualiti umat Islam itu sendiri. Bukan artinya tidak boleh berdakwah pada yang bukan Islam. Priority. Sebab kalau kita bercakap dakwah yang silibasnya untuk orang Islam, orang bukan Islam dengar, dia takut awal lagi. Kita bincang soal-soal perkara fardu ain dan fardu kifayah yang orang Islam, bukan Islam, terasing bagi dia. Kita, audiens kita nak bercakap pada orang Islam. Orang bukan Islam yang level kepahaman tentang Islam belum tak seperti kita, dia akan menakutkan. Daripada saya, dakwah prioritinya memperbaiki kualiti umat Islam dalam negara kita. Dan orang Islam tidak perlu takut kepada dakwah Islam, sebab dakwah Islam itu nak membantu dia supaya jadi lebih baik, menjadi umat yang lebih baik, menjadi orang Islam yang lebih baik. Sebab degree orang Islam tu daripada hanya sebagai
asas ahli kalimah syahadah, banyak tuntutan-tuntutan yang dikenakan, yang difardukan, yang diwajibkan atas seseorang Islam. Dan Islam dah dia insyaAllah dah ahli syurga, dah dia sebagai ahli syahadah. Tetapi nak melengkapkan tu dia kena polish. Maka dakwah itu untuk memperbaiki lagi kualiti iman dan takwa orang Islam, supaya menjadi Islam yang lebih baik, Islam yang faham prinsip-prinsip Islam. Jangan laung-laung Islam dia tak faham. Laung-laung Islam akhirnya menjadi macam sebahagian daripada kawan-kawan dalam UMNO. Waktu sign MOU nak berkawan dengan PAS, kalau berlaku lagi pertelingkahan antara UMNO dan PAS, hendaklah merujuk pada Al-Quran dan hadis. Waktu muafakat nasional itu, saya hafal lah sebab saya tukang tulis dan saya tukang baca atas pentas. Tiba-tiba sekarang kata ada yang UMNO tuduh PAS, ada PAS tuduh UMNO. Tapi pernahkah tidak, kalau ada betul atas nama muafakat nasional, perbezaan pendapat UMNO dan PAS, pernahkah tidak ajak dan duduk bincang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis? Tak pernah buat. Lari malam, siang no Anwar, no DAP, malam pergi jumpa Ethan Elok di Ampang. Ni apa kerja? Depan Tok Guru janji tak kacau kerajaan Perak, tiba-tiba pergi guling Menteri Besar Perak. Ni apa jadi? Depan kata sokong PAS, supaya PAS sokong supaya UMNO jadi Perdana Menteri, di belakang pergi sign surat sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Ni apa kira? Ayat Quran mana, hadis mana? Dia kata kalau berbeza pendapat, mari kita duduklah. Dari sudut agama, nak mufarakah, tinggalkan PAS, tinggal bersatu ni, lebih selari dengan agama ke dengan angkat DAP jadi kerajaan? Kita bincang, buka. Zahid buka kitab, Tok Guru Jadi pun buka kitab. Ataupun ambil orang tengah. Kami ni dah berbeza pendapat. Politik nak bentuk kerajaan ni macam mana? Jadi tengok balik, dalam Islam mengajarnya macam mana? Adakah mengangkat DAP, sebuah parti yang dasarnya jelas tidak nak mendukung Islam, tapi dengan meninggalkan kawan-kawan yang memang jelas mengisytiharkan nak memperjuangkan Islam, termasuk PAS dan Bersatu? Yang mana satu nak kena pilih? Tak ada, tak pernah berlaku. Kalau kembali kepada rujuk kepada Al-Quran, tak bergaduh dah UMNO dengan PAS ni. Dan saya pun mungkin tak kena buang, tak ada peluang masuk PAS. Ada juga baiknya kena buang, dapat masuk dalam PAS. Perjuangan yang lebih betul, lebih istiqamah memperjuangkan Islam. Saya syukur. Yang penting berjuang ni bukan soal partinya. Parti itu ciptaan manusia. Marilah parti apa-apa termasuk PAS adalah ciptaan manusia. Manusia pula bukan manusia yang maksum, suci pada noda dan dosa. Bila nama manusia ada kekurangan. Kalau betul, betul lah dia. Kalau salah, salah lah dia. Kita pun tak mendakwa parti kita dia parti yang serba lengkap. Tidak. Jelas, dalam PAS banyak kelemahan. Banyak betul, banyak salahnya. Begitu juga UMNO. Yang jadi masalah ini pemimpin. Sebab itu, dalam perjalanan politik ini, saya lalui pengalaman sampai di satu titik. Sewaktu berada jawatan yang tinggi, saya bertembung dengan satu situasi yang kawan-kawan dalam UMNO tak faham. Termasuk yang tak faham tu Ketua UMNO bahagian Gombak. Dia buat podcast baru ni. Kerana sekarang jawatan dah tinggi, dia buat podcast. Saya dengar podcast dia tu menyebut nama saya, mengulas perkara-perkara yang saya lalu. Minta maaf saya sebut nama tadi tu, sebab kebetulannya di Gombak, supaya mudah sikit dengar. Suara saya di bawah angin lalu, supaya menggak dengar. Tuan-tuan kena tahu, Gombak ni UMNO yang paling besar ahlinya. Tiap-tiap tahun menang dapat hadiah. Saya Setiausaha Agong siapkan hadiah bagi pada UMNO Gombak. Champion UMNO bahagian yang ahlinya paling ramai. PAS Gombak baru ada 4,000 ahli. Gombak ada 30 lebih ribu ahli. Ahli yang paling ramai, dan di mana pilihan raya kalah paling banyak sini.
Saya tidak ada personal dengan sesiapa. Cuma saya nak menyatakan, pegang pada kebenaran. Sebab tu lepas pada musyarak ni, saya buat podcast khas. Walaupun hari ni hari Ahad, hari birthday, anak semua ajak pergi makan, kata no. Habis di Gombak ada kerja lagi, iaitu pergi buat podcast. Podcast hari ni khusus nak tuju pada ketua UMNO bahagian Gombak, nak bagi dia sekolah sikit tentang politik. Bukan kerana benci, kerana kita nak dakwahkan sikit kawan-kawan dalam UMNO yang tersasar, yang menyelewengkan fakta sejarah, yang menyebabkan ahli-ahli di bawah terpinga-pinga kerana membawa ketua-ketua bahagian yang jadi perawi-perawi hadis yang tak sahih. Itu yang jadi masalah. Sebab tu saya tidak berduka cita bila saya dibuang. Saya tak merayu pun nak masuk balik. Saya tak merayu nak masuk balik. Dan saya masuk PAS, tak ada siapa pun ajak. Parti lain ni ajak saya, menawarkan saya berbagai jawatan. Parti lain, PAS tak ajak pun, PAS tak offer pun. Saya sendiri pun berniat, dah kena buang, tengok mungkin keluar sekejap lah, KS macam KJ, ataupun duduk macam Isyamuddin, gantung tak tali, nak kata UMNO pun tidak, nak kata tak UMNO pun tidak. Saya kata tak apalah, tunggu cukup 100 hari. Tunggu cukup 100 hari. Bertahan dengan tak nak masuk apa-apa parti. Tak boleh, jiwa saya merota-rota. Saya orang perjuangan. Saya bukan daripada keturunan bangsawan. Saya sendiri memilih nak berjuang, memilih wadah politik. Walaupun menjadi graduan Universiti Teknologi Malaysia, lepas tu pergi belajar di Sofia Universiti Jepun, kemudian pergi ke Universiti College London di timur dan di barat, keluar dapat pula taraf ahli profesional, perancang bandar dan sebagainya. Tapi jiwa saya jiwa politik. Ada benda yang saya nak berjuang. Maka waktu itu jemaah yang besarnya adalah UMNO, jemaah yang besar, parti yang besar adalah UMNO ketika itu. Sekarang lainlah, jemaah paling besar sekali PAS, tidak UMNO dah. Jadi barang siapa nak ikut jemaah, masuk PAS je lah. Buat tanggungjawab, masuk sokong benda yang dah besar, jangan kecilkan benda yang dah besar. UMNO tu nombor 3 ke nombor 4 dah dalam parlimen. Paling besar sekali PAS, nombor 2 DAP, nombor 3 barangkali PKR. UMNO tu nombor 4 atau nombor 5 dah. Tu PRU 15, PRU 16 jatuh nombor 8 ke nombor 12 tak tahulah. Kalau tak betul kan kesilapan. Jadi saya tak merayu nak masuk balik kerana saya berjuang nak tengok orang Melayu tu terlebih dahulu mengambil tanggungjawab kepimpinan. Saya percaya bahawasanya negara ini, pertama sekali, politik itu fardu kifayah. Bagi orang Islam dalam sebuah negara yang majoriti penduduknya Islam. Pada saya, fahaman saya, kalau salah, Ketua Dewan Ulama dan sebagainya tolong betulkan. Orang Islam yang majoriti Islam dalam sebuah negara asal orang Islam, hukumnya adalah wajib, bukan sunat. Wajib, fardu. Fardu kifayah bagi orang Islam mengambil peranan dalam politik dan mestilah memimpin negara ini. Tapi kita juga faham, nak memimpin, nak dapat kuasa hanya dengan satu jalan, yakni menyatu padukan kekuatan itu. Maka syarat yang kedua, setelah terima Islam itu sebagai jalan pilihan yang perlu kita perjuangkan, keduanya Islam itu mesti mempunyai keupayaan untuk menyatu padukan. Menyatu padukan apa? Pertama, menyatu padukan dulu sesama orang Islam. Di sini saya mula berbeza pendapat. Bila Zahid nak tinggalkan PAS, tinggal bersatu, pada saya bercanggah dengan prinsip. Bila Presiden UMNO lebih mengutamakan DAP dan PKR yang dasarnya tidak Islam, sedangkan PAS bersatu dan UMNO buruk macam mana pun tertulis dalam perlembagaannya mengikrarkan nak memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air.
Maka pada saya, itu perkara dasar. Dan apabila dipilih juga berkali-kali secara rahsia, saya tak keluar, saya tak cakap kepada ahli UMNO. Saya orang pertama yang tahu Zahid belot dengan mengadakan perjumpaan rahsia dengan Anthony Loke. Bila? Pada bulan 8, bulan 7, bulan 8 tahun 2020. 2 tahun sebelum pilihan raya umum. Tapi sebagai Saudara Agung, kita simpan diam-diam. Nak jaga. Ini muslihat kepentingan yang lebih besar. Bila dia sign surat bagi pada Anwar Ibrahim P. Menghadap Agung, bila? 13 hari bulan 10 2020. Saya diam dan diajar supaya urus dia buat kenyataan. Tidak, Ibu Pejabat UMNO tidak pernah membuat surat yang sedemikian. Kita pun buatlah. Kita tahu dah surat tu bukan dibuat di Pejabat UMNO, dia pergi buat tempat lain dengan Saifuddin Nasution. Tak klik je lah. Memang Ibu Pejabat tak keluarkan surat, tak type surat tu. Tapi orang lain yang type, surat tu ada ke tak? Surat tu ada. Sahih ke tidak? Memang sahih. Yang akhirnya dia mengaku. Tapi, kita tak bercakap di luar. Ini bagaimana jemaah itu rosak. Rosak dari segi mana? Nampaknya kepimpinan UMNO tidak lagi nak memainkan peranan utama sewaktu asal penubuhannya. Yakni pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu. Peranan UMNO itu sepatutnya menyatu padukan Melayu dan seterusnya menyatu padukan umat Malaysia melalui perikatan. PAS pun begitu juga. Peranannya adalah untuk menyatu padukan umat Islam dan juga bukan Islam. Jadi apabila UMNO dah lari daripada tanggungjawab tersebut, mufarakah daripada tujuan tersebut, dan saya pula dibuang kerana tak tahu apa sebab, dengan cara istimewa, tak panggil, tak beritahu sebab apa, maka untuk apa saya nak masuk UMNO? Dan saya tengok-tengok, ada lagi tak selain pada UMNO, parti yang saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, tak kurang pada UMNO. Saya tengok dia jadi menteri sebelah saya, okey je. Malah lebih baik daripada setengah-setengah pemimpin UMNO. Saya duduk dalam musyarat, saya tengok pimpinannya, lebih istiqamah, lebih baik, lebih ikhlas. Saya tengok dasar partinya, saya tengok lebih susun, lebih teratur. Bersedia sokong UMNO. 9 kali pilihan raya kecil, PAS hanya jadi tukang kempen. Tak ada pun nak bubuk jadi calon, tak ada pun bubuk nak jadi Perdana Menteri, tak ada pun nak bubuk menteri. Tapi perjuangan tetap istiqamah, tetap kuat. Maka saya tengok nilai-nilai setelah bertahun-tahun, saya rasa PAS lebih baik pada UMNO. Lalu dah UMNO buang saya dengan reda dan sukacitanya menyertai PAS dan terus berjuang. Saya kata tadi, yang pentingnya bukan soal partinya. Kerana parti ciptaan manusia. Manusia rosakkan, rosaklah. UMNO itu rosak bukan kerana UMNO-nya. UMNO itu rosak kerana pemimpinnya. Ahli di bawah nak berbetul, tak boleh. Sebab nak bertanding, ditiadakan pertandingan. Nak bermusyarat, ditiadakan musyarat. Musyarat pakai menyarap, tulis, hantar je laporan. Akhirnya, cawangan ada 22,000. Yang hidup tak sampai separuh. Saya tahulah sebab saya jaga benda tu dulu. Termasuk di Gombak. Akhirnya hilang kekuatan. Bila hilang kekuatan, tanggungjawab siapa nak mengembalikan kekuatan ummah ini? Ummah bagi orang Islam dan bukan Islam dalam negara ini, yang masih sedang bergelumang dengan pelbagai masalah. Ya, lain diundi, lain dapat. Ikan keli, ikan sepat. Lain undi, lain dapat. Anak cacing dalam kopi. Pakar cacing dapat DAP. Bengong jadinya rakyat. Bukan rakyat nak DAP. Bukan rakyat nak PKR. Terbukti. Pilihan raya lepas, rakyat nak keluarga Malaysia. 127 kursi. Anggota keluarga Malaysia. 127 kursi rakyat bagi pilihan raya lepas. 74 dengan Perikatan Nasional, 30 dengan BN, 104, 23 dengan Parti Sarawak yang juga dalam kerajaan Malaysia. Campur 3 ni sudah ada 127. Boleh buat kerajaan sebab rakyat menyokong keluarga Malaysia. Tengok-tengok dapat keluarga Madanun. Presidennya bapa, timbalannya bakalnya anak, penasihatnya mak dia. Itu bukan benda yang rakyat nak, tapi itulah benda yang rakyat bakal dapat.
Rakyat nak harga minyak lebih murah, dijanjikan dapat minyak yang lebih mahal. Rakyatnya nak pada cukai yang lebih lega, tengok cukai dinaikkan. Rakyat nak tarif elektrik yang lebih murah, tarif elektrik dinaikkan. Rakyat tak nak kena kecing, ini bukan sekadar kecing, berak atas kepala langsung. Rakyat nak kebebasan bersuara yang lebih. Sekarang ni, kalau bercakap lebih, akaun Facebook pun kena tutup. Menteri si cakap, kalau cakap lebih, kereta polis akan sampai. Jadi yang terbela ini siapa? Sedap-sedap paspor, puspakom kena rombak. Menara Kuala Lumpur tergadai pada orang yang tak sepatutnya. Nak jual petai, pakcik petai pun kena lanyak. Jual belon, mat belon pun kena lanyak. Jadi peniaga atas besar pun bermasalah, peniaga kecil di bawah pun bermasalah. Jadi kerajaan ini untuk siapa? Tapi sebab ini bukan kerajaan pilihan rakyat. Dari segala kemelut ini, walaupun dinamakan kerajaan perpaduan, soal perkauman masih menghantui negara Malaysia sampai sekarang. Lagi dinamakan kerajaan perpaduan, lagi tak berpadu rakyat. Dengar cerita daripada kalangan UMNO dan sebagainya, bagaimana dia masing-masing lagi memainkan sentimen-sentimen perkauman. Jadi negara ini menjadi sebuah negara yang sedang berhadapan dengan pelbagai masalah. Ekonomi bermasalah, sosial bermasalah, soal kemiskinan bermasalah, soal hubungan luar bermasalah, pelbagai masalah negara ini. Saya berkhidmat di bawah 5 Perdana Menteri, 4 kementerian sebagai menteri penuh. Saya faham, saya tahu bagaimana kerumitan menguruskan pentadbiran negara daripada sudut keuangan dan sebagainya dan sebagainya. Dan nampaknya sehingga sekarang ini saya sedang menyaksikan masalah yang belum selesai. Maka Malaysia sedang mencari-cari satu formula, satu politik yang akan menjadi jalan penyelesaiannya. Sebab itu di awal ucapan saya menyebutkan bahawasanya Islam itu juga datang dalam keadaan negara sedang bermasalah. Islam itu juga dulu datang dalam sebuah negara yang sudah ada berbagai kaum, berbagai agama. Dan sejarah membuktikan Islam adalah penyelesaian. Saya tak kata orang lain tak boleh menyelesaikan, tapi dalam sejarah itu telah terbukti Islam itu adalah penyelesaian, bukan pembawa masalah. Dan ini yang menjadi tema ucapan Tuan Guru Presiden kita dalam muktamar yang lalu, untuk kita terus menyampaikan mesej kepada rakyat Malaysia, tidak perlu ada Islamfobia, tidak perlu takut kepada Islam, kerana sejarah tidak pernah menyatakan apabila Islam memerintah maka akan berlaku kezaliman, penganiayaan dan sebagainya. Semua orang ada hak, ada tempat di bawah Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, besarlah peranan kita semua di dalam PAS. Tetapi vacuum atau kelompongan dalam politik nasional akibat tidak relevannya perjuangan UMNO terutama sekali, dan juga politik nasional sudah berganjak, telah dianjak daripada monoparti, monopolitik kepada multipolitik. Kalau dulu segala-galanya barisan nasional atau perikatan, one party control all dulu. Sekarang kena terima realiti, model politik one size fit all, one party just for all, no longer relevant in Malaysian politics. Politik sekarang amat menuntut politik kemampuan berta'awun dan berta'ayush. Kemampuan untuk bekerjasama dan coexist. Menerima realiti coexistence. Rakyat berbagai kaum, rakyat berbagai agama. Dan di sinilah kita dalam PAS akan memposisikan diri kita sebagai penyelamat. Apa yang kegagalan UMNO jangan diulang, jangan ditiru
ambil sebagai sempadan. Tahun 82, ucapan saya yang pertama di Nirwana Ballroom Hotel Hilton Kuala Lumpur. Sewaktu saya berusia 27 tahun, dah jadi perwakilan UMNO, berucap bagi pihak UMNO Kelantan. Saya tengok balik teks ucapan. Saya kebetulan ketika itu menyebut, akan sampai suatu masa UMNO akan menjadi lemah sekiranya UMNO berpegang perjuangan kepada materialism, bukan mendokong memperjuangkan dasar dan falsafah partinya. Materialism mengejar kedudukan pangkat dan kebendaan. Kerana pangkat dan kebendaan tidak akan memberi kepuasan kepada manusia. Tidak ada sejarah menyatakan kebendaanlah penyelesaian pada masalah-masalah. Walaupun ada orang berkata cash is king, tapi ambillah iktibar pada sejarah. UMNO tidak jatuh suatu dianya miskin. UMNO tidak jatuh suatu dianya tak kuat. UMNO dihumban oleh rakyat waktu UMNO paling kaya. Waktu bajet UMNO paling besar. Sebelum PRU 15, 14. Ahli Parlimen UMNO mendapat peruntukan sampai 7 juta, 8 juta. Setiap kali pilihan raya Parlimen UMNO, perbelanjaan 4 juta, 5 juta. Pilihan raya kecil di Kimanis, saya tahu sebab ini saya uruskan. Dan ini ucapan live kawan-kawan dalam UMNO dengar. Juga agar mereka juga turut berfikir. Bukan hanya untuk kita. Ini soal ummah. UMNO itu jadi begitu kerana kesilapan-kesilapannya. Memuja pemimpin lebih daripada menjaga dasar perjuangan. Tegur, buang. Kritik, buang. Bina, kumpulan, kabilah yang kecil. Tapi peringatkan, UMNO tidak akan kembali kuat dengan wang ringgit. Kerana dia jatuh waktu dia paling kaya. Bangunan parti-parti politik, 18 parti politik dalam Malaysia. Parti mana yang bangunannya paling besar, paling tinggi? UMNO. 18 parti politik di Malaysia. Mana parti yang ada ahli kononnya paling ramai, berjuta-juta? UMNO. Banyak-banyak parti politik yang paling kaya, yang paling banyak duit, beratus juta, berbilion. Walaupun sebagian besar dah habis. Zaman Zahid pernah kaya dulu. UMNO. Jadi parti yang kalah di saat dianya kaya, di saat dia banyak duit, di saat dia ketika bangunannya besar, segala-gala kuasa berada dalam tangan dia, Perdana Menterinya dia, 3/4 kabinetnya dia, kalah dalam pilihan raya. Maka PAS tidak perlu mengulangi. Jangan ikut jalur itu. Jalur apa? Jalur berjuang kerana kebendaan. Kebendaan masuk UMNO kerana projek. 1 projek sokong, 2 projek sokong, 8 projek sokong, 9 projek dapat sokong. Yang ke-10 tak dapat, dah tinggal parti dah. Walaupun 9 dah pun dah dapat. Yang dapat tak cukup-cukup. Bersamanya datanglah politik wang. Datanglah politik merasuah. Kenapa? Keyakinan segala-galanya boleh diurus dengan wang. Ya wang diperlukan. Tak diperlukan sebab tu kita pun kutip derma. Kita tak kata wang tidak diperlukan. Tapi kalau wang itu menjadi perkara yang paling utama, nak pacak bendera kena tunggu wang, nak buat dia UDM kena tunggu wang, nak buat ceramah kena tunggu wang. Itulah yang saya lalui suatu dalam UMNO dulu. Ini bukan benar rahsia. Semua orang tahu begitu caranya UMNO. Tapi tiba bila saya masuk dalam PAS, dah terlebih pula dah, tak terlalu tak ada wang. Tak pernah jadi pengarah pilihan raya dengan bajet 1 sen pun tak ada. Pengarah operasi pilihan raya Nenggiri, bajet kosong. UDM tiap-tiap hari letak tong kat situ, kutip rumah, apa dapat yang itulah belanja. Minta maaf lah, kalau nak merintah Malaysia tak bolehlah daif sangat macam tu. Ya. Lepas tu saya pun bagi pandangan, kita nak buat komplek bangunan. Okey lah, Alhamdulillah, hebat. Saya pun terkejut. Bila betang nak buat komplek baru, saya ingat bajet dah ada lah, 10-20 juta. Bila Jawatankuasa Pusat lulus, Jawatankuasa Pembelian Tanah kata,
Duit tak ada lagi, kosong. Ui, kosong, cita-cita nak beli tanah 5 juta dengan bajet kosong. Saya pun pening sebab saya ni masih UMNO lagi sifatnya. Nak bayar deposit dalam masa 100 hari. Tapi dahsyat semua PAS ni. Akhirnya tanah 5 juta selesai. Ahli PAS kutip duit. Tak payah kutip derma, tak payah rasuah. Memang dahsyat. Saya akui saya tabik. Tapi bila tunjuk pula plan, nak buat plan, nak buat itu, nak buat ini, serta berapa bajet ni 50 juta. Macam mana? Nak kutip derma. Saya kata tak apalah 5 juta saya tabik dah berjaya, tapi 50 juta. Kalau yang 5 juta ni kutip setengah tahun ataupun setahun, 50 juta nak pakai 6 tahun, 7 tahun baru nak siap. Kita ni perhati nak merintah Malaysia, nanti orang sidik kita pula, nak merintah Malaysia, bangunan ibu pejabat pun tak siap-siap. Ada, jadi masalah. Jadi saya cadangkan supaya dalam nak membina komplek baru ni, kita akan tengok pada cara-cara yang insya-Allah dalam masa yang terdekat, tuan-tuan doakan, kita juga akan mempunyai sebuah pusat komplek PAS yang boleh sama-sama kita bangunkan. Yang saya nak sebutkan di sini bahawasanya realiti kita dalam perjuangan ini, parti kita sekarang sangat-sangat menuntut kita untuk melihat ruang-ruang bagaimana kita boleh merekayasa. Kita perlu reinvent parti kita ini supaya kita menjadi parti yang mau memerintah negara. PAS hendaklah keluar daripada kepompong parti pelengkap. PAS kena keluar daripada kepompong parti nak SG4. PAS hendaklah keluar daripada kepompong kita ni hanya nanti nak tompang-tompang orang. PAS kena mula membina sidekick, the winning formula, the winning party, the ruling party. PAS mesti berazam, kita mesti mengambil tanggungjawab untuk memimpin negara ini. Ini sidekick pemikiran kita. Tapi perjalanan nak sampai ke situ menuntut kita untuk mula mencari jalan yang lebih realistik. Memang kita selesa dengan cara kita sekarang, tapi mungkin cara kita sekarang sudah merupakan the red ocean strategy. Sudah ketepuan dalam hal-hal tertentu. Maka kita perlu mencari the blue ocean strategy. Tak suka blue, kita ubah nama baru, the green ocean strategy. Cari yang lebih segar. Cari pendekatan-pendekatan sebagai contoh. Jangan tersinggung. Saya pun risau juga. Saya berucap-ucap ni silibus masih silibus UMNO. Kok ada yang tak sesuai. Ini berdasar pada pengalaman. Bila saya tanya satu kawan saya, seorang wanita daripada UMNO, ajak dia masuk join Muslimat. Dia kata payah Tan Sri nak masuk. Sebab apa? Sebab saya pakai mini telekong, nak masuk PAS kena pakai maxi telekong, dia kata. Saya pun tersentak. Dia pakai telekong kecil. Dia kata kalau masuk PAS nak kena pakai telekong labur. Satu pengalaman saya lalu. Ada orang tanya saya, adakah saya ni pakai jubah, pakai kopiah ni sebab nak masuk PAS kena pakai ketayak, kena pakai kopiah? Saya kata, tak, saya ni pada dulu pakai jubah, pakai kopiah. Saya dulu besar, ayah saya tu pakai ketiak. Kalau duduk di Mekah tu, saya pakai jubah 24 jam. Baru ni sebulan saya duduk Mekah. Sebulan saya pakai jubah, bawa baju 3 helai je. Bawa jubah je, tak ada baju lain, tak ada jin apa semua. Tapi gambarannya, nak masuk PAS, kena pakai kopiah. Walhal saya tengok dalam PAS banyak aristokrat, banyak teknokrat, banyak jurutera, banyak macam-macam ada. Tapi di luar image PASnya mesti kopiah. Sebab tu bila saya pergi ke Sabah hari tu, jemput saya berucap di convention Sabah, saya bawa 3 set baju. Satu jubah kopiah. Kebetulan hari tu hari Jumaat. Dan Datuk Izzuan pun ada ikut pergi saya itu. Lepas tu ada juga baju Melayu dengan songkok. Kemudian ada baju fashion semasa, LV, Louis Vuitton. Sampai orang sindir saya lah, pakai baju Louis Vuitton pergi kampung orang asli kat Nenggiri ni. Bila saya melawak kata, ikut aku lah, binti aku. Dah jadi masalah lain pula. Dia cuba gambarkan macam kita ni sombong. Saya melawak je. Tapi orang sekarang ni, dia potong tang tu, dia buat. Tak apalah.
Saya ni dah mangli dah. Orang serang-serang ni dah biasa, tak ada masalah. Mula pakai ambil jubah letak, tak nak lah, letak jubah tepi. Sebab apa ni? Di Sabah. Ambil pula baju Melayu. Tak nak lah. Akhir saya pergi meresmikan mesyuarat convention PAS Sabah tu. Saya pakai baju contemporary, baju semasa. Dan saya beritahu kepada hadirin, saya sengaja pakai begitu kerana saya nak tunjukkan PAS for all ni, PAS bukan untuk jubah, untuk ketayap saja. PAS adalah untuk semua. Tak usah takut kepada PAS. Kalau belum bersedia untuk pakai pakaian yang lazim ahli PAS pakai pun, jangan jadikan alasan untuk tak menyertai PAS. Silakan masuk. Lagipun yang bukan Islam macam Sarojini dan kawan-kawan pun sanggup bersama. Apa masalah bagi orang Islam? Hanya kerana masalah dia sekarang ni sedang bermini tudung. Dan PAS tidak nak bagi isyarat, itulah prasyaratnya. Kerana macam saya kata tadi, kita ada 4,000 di sini, UMNO ada 30,000. Macam mana nak mengejar? Saya pergi pilihan raya Air Kuning, PAS ada 9 cawangan, UMNO ada 65 cawangan. Macam mana nak mengejar? Pergi pilihan raya di Nenggiri, PAS ada berapa? 20 ke 30 cawangan, UMNO ada 70-80 cawangan. Nah, itu kelebihan UMNO lah. Ramai. Kita juga mesti bergerak kepada memperbanyakkan keahlian, memperbanyakkan cawangan. Walaupun saya tahu UMNO menggunakan konsep massa. Keahlian dia tu terbuka. Mass membership. PAS menggunakan konsep kader. Sikit jumlah, tinggi kualiti. Dalam UMNO besar kuantiti, poor quality. Tapi mungkin ada jalan in between. Kita mesti melebarkan. Sebab itu, saya ucapkan tahniah cawangan-cawangan ranting-ranting yang telah pun mengadakan mesyuarat di peringkat bawah. Dan sekarang kita mula bermesyuarat di peringkat kawasan ataupun bahagian. Saya harap PAS seluruh negara mula menumpukan pemikiran kita di peringkat pimpinan bahagian. Bagaimana nak reinvent, bagaimana nak merekayasa untuk menterjemahkan ucapan dasar Presiden PAS for all dan Islam adalah penyelesaian. Bagaimana kita nak praktikkan apabila kita mengambil psikik pemikiran yang baru, iaitu PAS mesti mula menjadi parti yang memerintah. Harus yakin, boleh, seboleh-boleh. Dan saya sendiri amat yakin kita boleh melakukannya. Tinggal lagi kesiapsiagaan kita harus kita mula bina daripada sekarang. Bukan saja jangan tiru UMNO, jangan tiru juga PKR. Bagai nak gerak bertanding jawatan timbalan je, habis londeh habis depan orang ramai. Lah ni kita tak kata apa PKR rasuah. Orang PKR kata PAS dah mula jadi parti rasuah. Kita tak kata rakyat dah mula hilang kepercayaan pada PKR. Rafizi kata dalam soal integriti, dalam soal rasuah, dia telah cek-cek. Orang dah tak percaya dah, PAS lah, apa ni, PKR lah parti yang akan memperjuangkan rasuah. Malah parti yang paling diyakini rakyat mampu membetal rasuah, graf tertinggi adalah Parti Islam se-Malaysia PAS. Siapa kata? PKR kata. Alhamdulillah. Ini antara cabaran yang ada di hadapan kita, yang insya-Allah pucuk pimpinan PAS sedang melakukan merangka beberapa tindakan. Tidak perlu diheboh-hebohkan di luar. Strategi bukan untuk dikongsi orang ramai. Kalau dah semua tahu, itu bukan strategi, itu namanya strategi. Strategi semua orang tahu, sampai masa tak boleh buat. Itu strategi. Yang kita nak ni strategi. PAS akan mempertajamkan strategi kita. Walaupun macam-macam orang kata pada kita gitu gini, kita relax. Saya pun tengok pimpinan PAS ni cukup luar biasa. Macam-macam diserang. Tapi kita tak respon. Saya perhati ucapannya di Pertua daripada mula sampai habis. Panjang bukan main ucapan dia. Agak-agak lebih panjang daripada yang peresmi lagi. Peresmi pun dah dapat peringatan ni, 5 minit lagi kena berhenti.
Saya perhati ucapan Ustaz yang dipertua, tak ada sepatah pun dia menyerang UMNO. Saya pun ada juga sikit-sikit serang. Bukan serang, tegur UMNO. Alhamdulillah, ini akhlak PAS. Kita tidak bermusuh dengan UMNO. Dan kita nak mengutamakan siasah, dakwah dan tarbiyah cara kita. Dan kita akan isi kelompongan-kelompongan yang ada insya-Allah dengan cara yang lebih baik. Di mana kelemahan insya-Allah kita perbaiki. Di mana kekurangan insya-Allah kita tokok tambah. Di mana tiada kekuatan insya-Allah kita akan cari kekuatan itu untuk membolehkan kita mengambil tanggungjawab yang besar, mengisi kelompongan daripada tidak relevannya UMNO pada masa ini. Tapi bagi orang Melayu dan umat Islam serta rakyat Malaysia keseluruhannya, menantikan satu formula penyelesaian politik menjelang PRU 16 yang akan datang. Tidak ada yang lain yang boleh rakyat bakal mengharapkan. Parti yang terbesar dalam parlimen perlu terus diperbesarkan, dan kita mampu memperbesarkan kalau orang Melayu dan umat Islam dan rakyat Malaysia terus memberikan sokongan dan dukungan kepada PAS serta gabungan Perikatan Nasional insya-Allah. Kita juga perlu bergerak menjadi parti yang policy oriented, bukan issue oriented. Isu tidak akan habis. Kita jadi kerajaan pun ada isu, kita jadi pembangkang pun ada isu. Sementara isu ya kita boleh terus perjuangkan. Tapi kita mula membiasakan parti kita menjadi parti yang mampu menggarap polisi. Bukan hanya parti yang bijak menghuraikan diagnostik, tetapi parti yang mampu memberikan prescription. Dr. Mardiah, doktor perubatan ke doktor PhD? Doktor PhD, bukan doktor cucu-cucu. Kalau doktor perubatan dia tahu, nak menyembuhkan penyakit memanglah kena mulakan dengan prescription. Tanya dulu sila makan apa, demam dah berapa hari, gula berapa, ada penyakit jantung ke tidak. Dia tanya, walaupun kita pergi itu sakit perut. Kalau kita yang tak faham, kita marah dengan doktor. Aku sakit perut. Pergi tanya, gula apa pasal? Tapi doktor, dia nak membuat prescription, dia kena perbetulkan diagnosis dia. Cari punca dia. Boleh cari punca, tapi yang penting akhirnya prescription. Ubat apa nak diberikan. Maka kita mesti menjadi parti yang mampu membuat diagnosis yang betul. Kemudian kita akan menjadi parti yang dapat menyusun dasar-dasar penyelesaian bagi ummah yang berbagai kaum ini, yakni memberikan political prescription agar selepas PRU 16 doakan biarlah rakyat yang menang, bukan orang politik yang menang. Bila rakyat yang capai apa mereka mahu, biarlah ummah yang menang, bukannya pemimpin-pemimpin politik yang menang. Hari ini pemimpin menang, rakyat kalah dengan teruknya. Jadi tuan-tuan sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas jemputan pada hari yang istimewa 18 bulan Mei. Pada hari jadi saya, itu saya anggapkan sebagai penghormatan kepada saya. Dan ini juga sebagai kawasan yang pertama, alhamdulillah saya tak dapat menerima walaupun banyak sekali jemputan-jemputan. Saya boleh ambil satu atau dua saja di satu negeri supaya saya dapat pergi ke semua negeri. Jadi adalah di Kelantan 2, di Terengganu 2, di Pahang 1, di Johor 1 atau 2, di Kedah 1, di Selangor, di wilayah. Jadi kita ada tempoh yang terhad masyarakat agung kita, dan masyarakat agung kita hanya diadakan di hujung-hujung minggu, maka banyak jemputan yang tak dapat saya penuhi. Tapi insya-Allah saya akan cuba untuk pergi ke negeri-negeri yang telah membuat jemputan tadi. Jadi terima kasih tahniah kepada cawangan-cawangan yang telah menyempurnakan persidangan masing-masing. Terima kasih juga kepada PAS kawasan Gombak kerana menyempurnakan persidangan Masyarakat Agung tahunan kali ke-30 pada hari ini. Terima kasih kepada YDP, Timbalan, Naib, Ketua-Ketua Dewan Jawatankuasa Harian dan pengurusi panitia penganjuran mesyuarat pada hari ini dan ahli-ahli jawatankuasa. Serta terima kasih kepada tuan-tuan semua. Doakan agar Allah SWT memberi pertolongan kepada kita. Ya, nampak walaupun kita kecil, tak semestinya kalah kerana hanya kita kecil. Ya, faiza azabta fatawakkal Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah.
tak kalah walaupun kumpulan kecil kepada kumpulan yang besar, melainkan dengan keizinan Allah. Yakinlah sama ada kita kecil atau kita besar, kemenangan menunggu kita asalkan kita berjuang kerana Allah. Dan selagi mana mendapat pertolongan Allah, insya-Allah akan capai kemenangan. Dan bila menang, jangan terlalai. Kembali pada ayat mudah yang saya baca awal tadi, apabila datang kemenangan dengan pertolongan Allah. Serta kita lihat ramai-ramai orang menyertai, menyokong masuk Islam, janganlah kita menjadi takabur, sebaliknya bertasbihlah, memuji-muji akan kebesaran Allah, kerana kemenangan itu didatangkan daripada Allah. Dan walaupun kita menang, bukan bermakna tak ada salah, malah Tuhan suruh kita memohon ampun kepadanya, kerana dalam proses kemenangan pun kita ada melakukan salah, kerana kita kena mohon ampun pada Allah, kerana Allah suka orang yang bertaubat. Ayat itu turun kepada Rasulullah, apalagi kita umat yang kerdil ini. Ayat itu turun waktu Rasulullah dapat menakwan membebaskan Mekah, apalagi dalam kehidupan kita yang pelbagai ini. Maka bertekad, beristiqamahlah kita dalam berjuang, tapi sentiasa ingat perjuangan kita adalah kerana Allah, dan kepada Allah lah juga kita memohon. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan rendah dirinya merasmikan Musyawarah Agung Tahunan Parti Islam se-Malaysia PAS kawasan Gombak kali ke-30. Mudah-mudahan Allah memberikan segala pertolongan kepada perjuangan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.